juga. Perempuan pun kata kali. Boleh. Boleh. Boleh ke kena? Bukan kena. Bukan kena. Boleh. Kalau dia ada suplemen ni, dia tak dia kalau dia deficient baru kena. Tapi tongkat Ali dia tak deficient. Dia tak kali tak. Sebab tu dia bukan kena. Okay. Okay. Dia benda yang boleh kita ambil untuk guna untuk regulate balik hormon kita. So let's say kalau orang tu perempuan dia boleh tak cukup testosteron. Dia boleh jadi moody, dia boleh depress, tak cukup testosteron. Dia boleh anemic, if I'm not mistaken. Dia kalau tak cukup testosteron. Lack of motivation kalau tak cukup testosteron. Susah nak control, susah nak gain muscle, and then dia senang kena all the penyakit lah kan. So testosteron ni memang penting. So tongkat Ali dia boleh improve, regulate the hormones, cortisol and also testosterone. Bila regulate ini, mental health also improve. Okay, so bila kita betulkan balik testosteron dengan cortisol waktu pagi, malam dia senang nak patutnya drop kan. Cortisol tu patut drop, melatonin start naik. Naik waktu malam. Tapi problemnya kita terlalu banyak stimulan. Kadang-kadang dia lari, rhythm dia lari. Okay, dia tak turun-turun lagi. So malam tu kita ada racing thoughts, kita masih lagi susah nak tidur, susah nak lelap, kita berpeluh because masa tu cortisol tengah naik lagi. Dia tak turun lagi. Lepas tu kita tidur. Kita tidur pun terjaga-jaga. Kita pun tak perasan. Bangun pagi, kita masih tired. Sebabnya masa tu cortisol baru tengah turun. Ataupun dia masih turun lagi. Okay. Benda yang naikkan kita, yang improve cortisol, yang akan bangunkan kita waktu pagi. Okay? Benda yang akan bangunkan kita waktu pagi, yang kita ada biological clock tu because of cortisol, dia spike waktu pagi. Then gula kita keluar. Gula dalam darah ni, dalam hati, yang kita nampak selalu normal tu, dalam hati tu kat situ, dia kumpul, dia keluar. Jadi bila keluarnya gula, kita pun senang terjaga. Kita terjagalah. Kan? So cortisol naik, testosteron naik. Kita pun okay, fresh waktu pagi. Kalau kita bangun pagi macam agak, maknanya kita belum dapat that peak yang betul. Kita tak fully rest, kita hormones kita tak stabil. The rhythm dia. The best supplement untuk cortisol adalah tongkat Ali lah. Dia ashwagandha pun boleh. Okay. So ada orang dia ambil ashwagandha 2 kali. Pagi, malam. Doktor? Saya suka ambil tongkat Ali je pagi. Tak, untuk cortisol maksud saya. Apa doktor buat untuk cortisol? Control cortisol tu. Doktor. Kena keluar pagi. Kena jumpa matahari. Let's say kalau macam saya tak boleh tidur tu bermakna dah larilah rhythm, circadian rhythm. Okay. So apa saya buat? Saya kena keluar, berjalan. Jumpa matahari. Doktor, itu doktor buat untuk cortisol doktor? Itu saya buat untuk control. Okay. Of course, kalau ada adaptogen, saya ambil adaptogen lah. Lepas tu, pergi exercise lah. Ataupun pergi gym ke, tak kisahlah. Kita kena push sikit the hormone tu biar dia naik masa tu kan. And kita dapat exposure from matahari tu supaya kita senang tidur malam. Okay, faham. So dia akan simulate production of melatonin tu, malam dia akan start naik. Kalau jumpa matahari. Okay. Kalau kita tak jumpa, information kepada badan tu tak cukup. Macam kita duduk dalam rumah je. Duduk dalam rumah je, tak cukup information. Kulit kita tak rasa matahari tu. Okay, sorry. Saya rasa kita perlukan konteks. Apa maksud rasa matahari? Adakah memang cahaya? Direct? Adakah maksudnya kan dia cahaya ada dua, cahaya terang dan cahaya tu dia memancar yang direct kena panas tu? Tak juga. Tak perlu kena pun? Tak perlu kena. Just macam terang tu je? Terang. Okay. Terang tu saja.
terang dan juga tak matahari ni bila dia pancar ke pokok pun kita masih boleh dapat benefit. Kalau kita bawah Kalau pokok. kita duduk bawah pokok tu. Oh, faham. Vitamin D tu maksudnya. Baju ni pun kita tak perlu buka baju nak kena matahari semua. Oh, tak payah. Tak payah. Dia Okey. boleh penetrate. Kita masih boleh dapat benefit. So itu dari segi warna lah. The light therapy lah. Light therapy ni pun saya masih belajar lagi lah. Red light therapy, ada macam-macam jenis terapi lah. So matahari ni dia boleh repair badan kita, dia boleh stimulate regeneration lah, rejuvenate mitokondria kita kan. So kita nak benda-benda gini lah. Dan kita nak information sampai kat badan kita. Cahaya tu, mata kita ni adalah window. Macam window to our health. So kita dapat information, okay sekarang terang. Brain akan tahu, okay sekarang dah siang. Okay. Oh sekarang dah siang guys. Dia pun akan buat kerja dia lah. Keluarkan gini, hormon gini, dia stable kat sini, stable kat situ kan. Dah gelap nanti, malam nanti patutnya gelap. So kita kena gelapkan sikit lah, malapkan sikit lampu. Supaya kita bagi information kepada otak kita, sekarang dah malam. So dia pun start regulate, oh malam guys. Kan. Sebab tu bila tidur kita tutup lampu. Supaya kita dapat darkness. Orang sekarang ada darkness deficiency dengan light deficiency. Yo, dia terbalikkan semua benda lah. Jadi kita tak cukup light dan kita tak cukup gelap. So, itu yang menyebabkan kita ada dysregulation of hormon-hormon ni. Cortisol, melatonin. Jadi cacar circadian marba. rhythm. Dia panggil circadian rhythm. Di balik senyuman mereka, tersimpah kisah anak-anak yang memerlukan ihsan dan perhatian. Sokongan kecil mampu menjadi harapan besar dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini, satu langkah kecil boleh mengubah masa depan mereka. Layari www.ihsananak.org untuk maklumat lanjut.